وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. صدق الله العظيم. Berbahagia Tuan Pengerusi, Tuan Imam, berbahagia kuasa surah Hidayatul Islamiyah dalam siswi hari ini jemaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Ta'ala yang izin memang dapat kita hadir pada malam ini. Kita berada dalam majlis ilmu Rawdatul Jannah dalam syurga. Semoga mendapat rahmat dan barakah daripada Allah Ta'ala. Baik, pada malam ini kita sambung mengajar kitab Mabadi'ul Islam, asas-asas Islam. Tuan-tuan menarik buku boleh buka muka surat 50. Muka surat 50, perenggan yang paling bawah. Perenggan paling bawah, muka surat 50. Masih lagi tajuk berkaitan dengan iman kepada Nabi, beriman dengan para Rasul, beriman dengan para Anbiya wal Mursalin, beriman dengan Rasul, beriman dengan Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Baik, kita sambung. Kita dah baca pada beberapa bulan lepas tajuk berkaitan dengan beriman dan keperluan iman kepada Nabi. Baik, muka surat 50 perenggan yang bawah. Mengenai perkara ini jangan boleh dilupakan bahawa Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala. Kewajipan beriman pada Nabi itu diutus oleh Allah Ta'ala. Maknanya Nabi adalah wakil Allah di muka bumi. Wakil Allah. Allah tidak turun di muka bumi ini. Allah turun secara zatnya tidak sama sekali, melainkan huwallazi arsala rasulahu bil huda. Huwallazi, dialah. Dia itu siapa? Allah. Allah Tuhan. Allazi arsala rasulahu, yang menghantar, mengutus, melantik rasulnya bil huda, yang mana rasul tadi membawa hidayah, membawa pedoman, membawa petunjuk. Wallazi arsala rasulahu bil huda, dan membawa apa lagi? Wa dinil haqq, dan membawa agama yang benar. Satu sahaja agama yang benar, iaitu Islam. Bukan bukan maksudnya apa? Maksudnya penulis nak bagi tahu kat sini, bukan Nabi itu self claim kata orang putih. Kalau boleh guna kata orang putih, self claim. Faham self claim? Syok sendiri. Ngaku aku Nabi, aku Rasul, lantik diri sendiri. Tidak. Sebab dilantik oleh Allah, diutus oleh Allah Ta'ala. Dialah yang menyuruh manusia beriman kepadanya. Dia itu siapa? Dia itu Nabi Rasulullah. Dialah yang menyuruh. Maka Nabi tadi menyuruh manusia beriman kepadanya dan mengikut ajarannya. Beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, dibuktikan. Beriman pada Nabi mesti ada bukti. Bahkan mana-mana saja, bukan pada Nabi dia, semua. Rukun iman 6, ke-6 itu perlu dibuktikan.
Beriman pada Allah, apa buktinya? Beriman pada malaikat, apa buktinya? Allah akan tanya esok. Beriman pada qada, apa buktinya? Beriman pada hari kiamat, apa buktinya? Maka kata Syekh telah punya kitab ini, Abu Ala Al-Maududi rahimahullah. Maka Nabi mengajak manusia, menyuruh manusia beriman kepadanya, dan apa bukti beriman kepada Nabi? Mengikut ajarannya. Sebab beriman bagian dalam, luarannya ialah amalannya. Ikut ajaran Nabi. Nabi suruh sembahyang, Nabi suruh berjemaah, datang solat Jumaat. Nabi suruh belajar ilmu, nuntut ilmu. Nabi suruh sedekah, banyak-banyak sedekah. Nabi suruh bangun malam, bangun malam, sembahyang, qiyamul tahajud. Itu bukti bahawa kita beriman kepada Nabi SAW dengan mengikut ajarannya. Orang yang tidak beriman kepada Nabi, na'udzubillah, orang kafir, orang yang tak beriman kepada Nabi dan menolak mematuhinya, seolah-olah dengan sendirinya menjauhi Allah Ta'ala. Maka dia pun sebutlah, bab macam ni dia datang dalam bentuk package. Dah pun tak beriman pada Nabi, mana jadi? Menolak mematuhinya. Maknanya apa lawan kepada patuh? Ingkar. Menolak untuk mematuhinya, menolak untuk patuh, maknanya ingkar. Ingkar bahasa Arab, ingkar itu bahasa Melayu menentang. Menentang. Menolak untuk mematuhinya makna lawan, menentang Nabi, tak mau ikut Nabi, seolah-olah dengan sendirinya menjauhi Allah Ta'ala. Maka pada ketika itu jugalah dia lawan Allah, menentang Allah, ingkar pada Allah. Dia tak mungkin aku patuh pada Allah sahaja, Nabi aku tak patuh. Aku tak peduli Nabi, janji aku rapat dengan Allah. Tak mungkin. Tak, mustahil. Tak peduli dengan Nabi, lawan Nabi, benci Nabi. Aku tak peduli. Muhammad ni tak boleh pakai ni. Aku nak ikut Nabi lain. Aku nak ikut Nabi Ibrahim sebagaimana Yahudi mendakwa Bani Israel mendakwa. Aku tak pakai. Aku nak Nabi Musa je, Tauratnya. Kan ada dalam surah Al-Baqarah kan, sebahagian Bani Israel, apa Muhammad ni bukan golongan kita, bukan keturunan kita, bukan Bani Israel. Muhammad Bani Ismail. Tak mau. Aku nak ikut Musa sahaja. Maka ketika dia melawan Muhammad Nabi SAW, ketika menentang Rasulullah, ketika itulah dia menentang Allah Ta'ala. Walaupun dia klaim, tak, ikut Nabi Musa, beriman juga, pedulilah Muhammad, aku nak Nabi Musa je, Taurat je. Maka jawapan dalam kitab ini, Syekh menjawab dalam kitab ini, maka dengan sendirinya menjauhi Allah Ta'ala, jauh daripada rahmat Allah, kerana dia dalam bentuk package. Tak mungkin kamu tolak Nabi, Allah terima iman kamu. Tak mungkin kamu bermusuh dengan Nabi, tiba-tiba nak berbaik dengan Allah. Bermusuh dengan Nabi, pada masa sama nak berbaik dengan Allah. Tak mungkin. Bermusuh dengan Nabi, maka otomatik bermusuh dengan Allah Ta'ala. Berperang dengan Nabi, benci Nabi, maka otomatik perang dengan Allah, benci pada Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Yang demikian itu wajib anda menghormati. Lalu dia pun bagi analogi, bagi contoh, dah bagi faham. Hukum dah tak faham-faham, maka dia bagi contoh lah. Ataupun boleh guna perkataan analogi. Analogi dia apa dia? Perumpamaan. Dan mentaati seorang pemerintah yang ditauliahkan ke atas anda oleh negara. Rakyat negara itu adalah ketuanya, adalah pemerintahnya yang ditauliahkan ke atas kita oleh negara. Contoh Malaysia paling mudah, dan kita rakyat Malaysia, contoh Malaysia. Tak payah ambil contoh negara lain. Contoh Malaysia. Siapa ketua negara? Ketua negara ialah yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri. Maka terlantiklah Perdana Menteri. Jadi wajib tak menerima. Perdana Menteri bukan ketua negara. Perdana Menteri ketua kerajaan. Itu Malaysia.
Pergi pada yang lebih kecil, Perak, negeri. Siapa ketua negeri? Sultan. Siapakah ketua negeri? Sultan. Sultan lantik siapa? Lantik menteri besar. Menteri besar itu siapa? Ketua kerajaan. Maka wajib patuh kita rakyat Perak. Rakyat Perak tak apalah, saya orang Kelantan pun kira Perak juga ya. Dah 21 tahun ni. 21 tahun kat Perak ni tak apa, jadi Perak jugalah. Kita orang Perak ni, rakyat Perak ni patuh pada menteri besar atas lantikan sultan. Tak boleh lawan menteri besar. Tak boleh lawan Perdana Menteri. Setuju? Setuju? Oh, boleh lawan Perdana Menteri? Tak boleh. Tak boleh. Lawan Perdana Menteri salah. Yang kita lawan bukan sebab dia Perdana Menteri. Yang kita lawan atas nama parti. Kalau lawan Perdana Menteri, ingkar pada agung. Lawan atas dasar parti. Dia ketua parti sekian. Menteri besar tak boleh lawan. Kita lawan dia atas dasar parti. Dia ketua parti sekian. Parti lawan parti. Boleh? Parti lawan parti boleh tak? Boleh lah. Situ duduknya kalau nak lawan. Tak boleh lawan Perdana Menteri. Saya pegawai kerajaan. Saya ni pegawai perkhidmatan kerajaan, guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan bawah siapa? Bawah Perdana Menteri. Boleh saya lawan? Boleh saya lawan? Tak boleh. Saya pegawai kerajaan. Boleh saya pergi bakor Kementerian Putrajaya? Boleh. Tapi nak lawan atas dasar parti sama parti boleh. Faham? Biar jelas. Kat situ ini ilmu politik ni. Ilmu siasat. Pegawai kerajaan pada dia, sahabat kita ni, Tuan Imam. Kita kan kerajaan, pegawai kerajaan, jabatan penilaian, jabatan pengangkutan, tak kisahlah. Yang doktor dekat hospital tu Kementerian Kesihatan tu, pegawai kerajaan, tak boleh lawan kerajaan. Lawan atas dasar parti. Nak merebut tampuk pemerintahan. Itu demokrasi. Ada. Satu. Yang kedua, kalau nak lawan juga, tak habis lagi ni. Yang kedua, kalau nak lawan juga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kalau nak lawan juga, kena faham hadis. Jangan lawan membabi buta. Jangan lawan dengan jahil. Nak lawan pun kena ada ilmu, nak sokong pun kena ada ilmu. Tu agama kita mengajar kepada kita. Nak sokong dengan ilmu, nak lawan dengan ilmu, baru puas hati. Jadi orang beriman. Ada hujah kita. Kenapa kita lawan? Ada hujah kita. Kenapa kita sokong? Ada hujah kita. Jangan jadi lembu, dicucuk hidung. Sokong membabi buta, lawan membabi buta. Ketika sokong, kita sokong. Ketika lawan, kita lawan. Baik, lawan. Bila nak lawannya? Nabi kata, tidak boleh taat, tidak boleh patuh kepada makhluk pada perkara melawan Tuhan. La ta'ata li makhluqin, haram mentaati. Dosa, tidak ada wajib, tidak ada ketaatan, tak boleh taat, tak boleh di situ mana haram. Haram mentaati makhluk. Makhluk termasuk pemimpin. Setuju? La ta'ata li makhluqin. Makhluk, apa mana makhluk? Selain Allah. Pemimpin, kerajaan, Perdana Menteri, selain Allah. Sultan, selain Allah kan? Raja, selain Allah kan? Tok Sidang, selain Allah. Tok Sidang, selagi mana selain Allah, makhluk kan? La ta'ata li makhluk. Tak boleh taat kepada makhluk. Jangan taat pada makhluk. Pada apa? Pada perkara maksiatil khaliq, bermaksiat pada Allah. Nak lawan juga, pastikan benda tu maksiat pada Allah Ta'ala. Kalau kerajaan bagi budi 2 liter, maksiat. Lepas tu nak lawan apa? Nah, kalau Menteri Pendidikan kata, cikgu-cikgu, ustaz-ustaz, ustazah, ajar budak-budak hadis 40. Menteri Pendidikan kata,
bentang di mesyuarat bagaimana nak buat program penghayatan hadis 40 kat sekolah. Maksiat ke tak maksiat? Maksiat ke tu? Habis tu kalau tak maksiat, teruskan. Tak kira daripada siapa pun, benda elok. Penghayatan hadis 40, benda elok, buat. Daripada siapa? Daripada kerajaan, ia tak kisah daripada siapa pun. Yang nak lawan ni, yang boleh lawan ni, kalau apa dia? Kalau maksiat kepada Allah Ta'ala. Katakanlah Menteri Agama disuruh Perdana Menteri baca doa merasmikan pesta maksiat di Bukit Bintang. Contoh. Panggil konsert Coldplay tahun lepas. Coldplay, orang tua-tua tak kenal kot. Tua ke muda ni? Coldplay kan? Artis. Pernah panggil Coldplay, pernah panggil Linkin Park, pernah panggil entah menatang apa lagi, awak muda ingat. Zaman saya dulu Scorpion 96, lama benar 96 Scorpion. Zaman saya sekolah dulu, Scorpion Stadium Merdeka. Katakanlah buat konsert. Maksiat ke tak maksiat? Ketika itu kena patuh tak kalau kata kerah semua. Cikgu-cikgu datang masa. Pergi baca doa merasmikan lagi. Baru ni rain wave. Rain wave ke apa? Betul, rain wave. Gelombang hujan. Pesta air. Rain wave. Di mana rain wave? Di Bukit Bintang. Kerah mari datang belakang. Maksiat belakang. Kalau disuruh hadir. Boleh tak lawan? Boleh tak lawan? Boleh lah. Sebab apa dia? Sebab maksiat. Kalau nak lawan juga lah. Biar jelas macam tu. Tapi hakikatnya, asasnya ialah ni. Kerajaan tak boleh lawan selama mana dia punya dasar betul. Selama mana tidak ada perkara-perkara yang melanggar perintah Allah. Nak lawan juga syarat dia apa dia? Fi maksiatil khaliq. Ataupun lebih jelas, nak lawan juga atas dasar parti sama parti. Parti boleh bertemu, boleh lawan. Dia parti, kita pun parti, lawan lah. Tapi kalau kerajaan, kita rakyat, jangan lawan kerajaan. Jangan lawan kerajaan, kecuali pada perkara maksiat. Lepas tu dalam hukum hudud, dalam hukum hudud, 7 dosa yang dihukum hudud, salah satunya burah. Apa makna burah? Memberontak lawan kerajaan. Bakor Putrajaya contoh. Tak bahasa-bahasa bakor Putrajaya. Tak puas hati pilih yang contoh. Tak boleh, itu memberontak burah. Dia kena hukum hudud, dosa besar. Hukum hudud semua dosa besar. Dosa kecil tak kena hukum hudud. Zina hukum hudud, minum arak hukum hudud, qazaf hukum hudud, mencuri, merompak hukum hudud, termasuk burah. Burah itu memberontak lawan kerajaan, maka dia kena hukum hudud dosa besar. Sebab tu tak boleh lawan kerajaan pada perkara yang kerajaan menyuruh benda-benda yang baik-baik. Selama mana dasarnya, polisinya perkara yang elok, tak boleh lawan. Nak lawan juga? Okey, tak apa, tak ada dasar parti. Bukan lawan kerajaan, lawan dia sebagai presiden parti sekian. Saya bukan lawan dia sebagai Perdana Menteri. Saya lawan dia atas nama dia tu presiden parti sekian. Yang parti tu tak betul contoh. Boleh. Demokrasi membenarkan. Demokrasi membenarkan lawan terhadap parti. Nak tubuh parti baru boleh. Nak tubuh parti baru boleh. Sekarang ni berlambak-lambak parti baru. Oh no, tak ada tengok menyampah pula. Baru saja parti. Macam-macam color dah. Tapi demokrasi membenarkan. Nak parti baru tu gaduh-gaduh jadi parti baru. Warna oren, jadi warna kuning pula. Kuning ada orang macam-macam dah. Demokrasi membenarkan. Maka berlawanlah atas dasar parti lawan parti. Lawan kerajaan tak boleh. Nak lawan juga hanya pada perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi itu analogi dia bagi. Jadi wajib mentaati pemerintah yang ditauliahkan oleh negara. Contoh, jadi Sultan Agung lantik Perdana Menteri. Maka sebagai rakyat Malaysia patuh kepada Perdana Menteri, patuh kepada kerajaan. Analoginya lah Allah Ta'ala tu. Allah lantik Nabi. Lantik Nabi di mana? Di bumi. Di planet bumi. Planet bumi tu kita kan penduduk bumi. Kita menumpang bumi Allah. Kita pijak bumi Allah. Junjung langit Allah. Menumpang di bumi Allah.
maka kena patuh tuan punya bumi. Siapa tuan punya bumi? Allah. Allah lantik siapa sebagai wakil? Rasulullah. Maka taat Rasulullah wajib, patuh Rasulullah wajib. Lawan Rasulullah kafir, murtad, neraka. Na'udzubillah. Jelas kat situ. Apabila anda enggan mengakuinya, baca lagi bawah sekali, muka surat 50. Apabila anda enggan mengakuinya, tak mahu degil kepala sebagai pemerintah diri anda. Contoh Abu Jahal, Abu Lahab, pak saudara sendiri pun tak terima Nabi. Abu Lahab tu kafir. Abu Jahal ketua gangster di Mekah, musyrikin di Mekah, dah hijrah ke Madinah. Ada juga lawan, ya, hijrah ke Madinah. Siapa lawan? Yahudi kat Madinah lawan, Nasrani kat Madinah lawan. Maka mereka ini enggan mengakui sebagai pemerintah diri anda. Maka seolah-olah anda telah keluar daripada negara itu sendiri. Kita tak nak terima Perdana Menteri, Sultan Agung nanti. Maka pun cari Perdana Menteri lain, keluar, cari negara lain, minta mohon tukar warga negara, tukar kerakyatan, pergi jadi rakyat Singapura. Pergi jadi rakyat mana-mana negara. Itu pun kalau negara luar terima. Nyampah aku Perdana Menteri tak apalah, Agung lantik tak ada orang lain ke? Maka tak setuju dengan Agung lantik Perdana Menteri, maka dah keluar berambuh. Degil sangat, rasa tak mahu duduk bawah pemerintahan dia. Sebagaimana ada geng-geng harbi yang mengatakan kalau Tok Guru Haji Hadi Perdana Menteri, dia nak keluar. Silakanlah. Tapi Tok Guru Haji Hadi tak ada niat pun. Tak, dengan keadaan umur sebegitu, dengan uzurnya, tak ada niat pun nak jadi Perdana Menteri. Tapi yang menatang harbi ni dah sampai macam tu lah. Kapi-kapi ni kata, Haji Hadi jadi Perdana Menteri, aku nak berambuh. Berambuh. Elok je pun nyampah aku tengok harbi macam tu. Berambuh, tapi Tuku Haji Hadi tidak ada niat dah. Uzur, usia pun dah 79, tahun depan 80 dah. Tapi masih lagi berjuang, berjihad, menegakkan, menyebarkan agama Islam. Perdana Menteri tak bagi orang lain, bagi muda-muda. Saya secara peribadi, Perdana Menteri bagi orang bawah 60 lah senang. Setuju tak Perdana Menteri bagi bawah 60? Yang 79, 78, yang ada berebut tu 79, 80. Bagi bawah 60. Tak. Siapa bawah 60 ni? Boleh bertanding ya, bertanding. Ni Sisli ni. Bawah 60, siapa bawah 60? Tanding Pilihan Raya, tanding Parlimen, ada rezeki Perdana Menteri. Bukan tak ada. Tokoh-tokoh kat Malaysia ni bukan tak ada bawah 60. Ramai je bawah 60 tu. Tapi ada berebut. Presiden tu, presiden ni 79, 80. 79, 80. Mudah-mudahan tu kita nak orang fresh, ideanya fresh. Tak kira parti mana pun, saya tak sebut parti-parti mana. Yang ada sekarang ni pun 79 dah. Yang ada sekarang ni rasanya mudah-mudahan tu. Yang dah berebut lawan tu dah bagi yang bawah 60 ni. Umur belum pencen ni, umur yang belum pencen, bagi bawah tu ideanya fresh. Tahu macam mana nak nangani masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Tahu, insyaAllah. Ini zaman saya sekolah rendah ni. Zaman saya sekolah rendah, sampai berjanggut putih. Itu je. Zaman saya sekolah rendah, Menteri Pendidikan, itulah. Sampai berjanggut putih, itu. Tak turun-turun lagi. Bagi yang muda-muda. Itu dia. Jadi sudah jauh benar begini. Mana tadi? Maka seolah-olah anda telah keluar daripada negara itu sendiri. Baik, analoginya dengan Allah Ta'ala. Mu tak nak terima Nabi, berambuh, jangan duduk bumi Allah. Lawan Nabi, lawan Rasulullah, lawan Quran. Sedangkan Quran wahyu Allah, sedangkan Nabi lantikan Allah. Kamu tak nak mau, okey tak apa, berambus. Jangan pijak bumi Allah. Mau nak bagaimana? Marih pun Allah punya. Planet mana yang bukan Allah punya? Bumi kan? Bumi kan? Sebab tu perkataan al-ardu banyak dalam Quran. Tak tahu berapa ribu. Banyak. Tak terkira perkataan al-ard. Tak.
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata ma fis samawati wa ma fil ardul. Ardul mana? Bumi, planet bumi ni. Inilah tempat hidup manusia. Tak ada manusia kat Marikh, tak ada manusia kat Pluto, tak ada manusia kat Zuhal, tak ada manusia kat Jupiter. Manusia duduk di planet bumi. Jadi bumi sama punya Allah Ta'ala. Jadi aku lantik atas muka bumi ni khalifah yang diketuai oleh Rasulullah sejak zaman Tok Adam. Khalifah pertama Tok Adam, Nabi Adam. Sehinggalah zaman Nabi SAW, tiba-tiba mu nak lawan, mu nak ingkar, mu tak, mu berambut cari bumi lain. Ada ke bumi lain? Tak ada. Betul? Terima je lah lantikan Allah ni. Terima je lah Rasulullah SAW yang membawa Islam, yang membawa Al-Quran ini. Maka seolah-olah anda telah keluar dari penundukan diri anda kepada negara dan penentangan anda kepada pemerintah yang ditauliahkannya ke atas dua perkara yang bertentangan yang tidak dapat disatukan. Pelik kalau kata tunduk pada negara. Maknanya pelik kalau kita mengaku aku hamba Allah. Pelik kan manusia tu mengaku Tuhan ciptakan dia. Dia sedar yang dia sedar yang dia bukan dia buat dia. Semua orang sedar bukan aku buat aku. Masa duduk dalam perut mak bukan aku buat aku. Masa aku baby bukan aku yang buat aku, Allah Ta'ala. Nah, masa jadi benih, masa dalam benih, sperma, benih hayam. Siapa dia buat? Dia sendiri buat. Tengok pada tangan, aku sendiri buat tangan ni. Tengok pada kaki, aku sendiri tak ada. Mana ada Tuhan yang menciptakan. Allazi khalaq. Sebab tu wahyu pertama, biar sedar diri, siapa buatmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuhan, mu ada Tuhan. Wahyu pertama tu, manusia, mu ada Tuhan. Sedar, sedar ada Tuhan. Siapa dia Tuhan? Allah. Allah tu apa dia? Allazi khalaq, yang mencipta kamu. Sedar, hamba Tuhan, aku hamba Tuhan. Tiba-tiba Tuhan lantik Nabi, mu tolak. Tuhan turun wahyu Quran, tolak. Pelik. Kalau saya kata ni, dia kata, Tuhan putih kita, dia kata, penundukan diri anda kepada negara. Maknanya tunduk diri kepada negara, patuh kepada rakyat, patuh kepada agung tadi. Patuh kepada agung tadi. Agung dan TPM tadi. Dan penentangan anda kepada pemerintah. Tiba-tiba lawan pula, nak lawan pula pada kerajaan tadi. Samalah sebagaimana orang-orang musyrikin yang mengatakan, sebab itu dalam Quran ada ayat wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Saya tak ingat surah mana, tapi ayat itu ada wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau mu tanyalah dia kafir musyrikin tak Mekah ni, tanya musyrikin tak Mekah tu, siapa buat langit, siapa buat bumi, maka dia menjawab apa? La yaqulunna Allah. Mereka jawab Allah. Boleh terima pula Allah buat langit bumi, boleh terima pula Allah Tuhan. Tiba-tiba dalam bab menyembah, sembah berhala. Itu kan pelik. Tiba-tiba dalam bab taat ke Nabi, tak taat ke Nabi, lawan Nabi. Kata macam-macam kan Nabi. Nabi gila, Muhammad penyair, Muhammad tukang sihir, Muhammad bawa cerita dongeng. Macam-macam musyrikin kata kat Muhammad. Sedangkan ketuhanan Allah, rububiyah Allah tu, faham rububiyah? Apa mana rububiyah? Ketuhanan Allah dari segi mencipta, mentadbir, mengurus, memelihara. Orang musyrikin terima, ya Allah buat langit bumi. Tapi bagi bab menyembah, tunduk, sujud, sujud pada berhala pula, sembah batu pula, lawan pula Muhammad. Kan pelik tu, ya pelik. Sebab tu tak berlaku, kata Syekh. Dua perkara yang bertentangan ini tidak dapat disatukan. Dua perkara yang bertentangan tu. Terima Tuhan, terima Allah sebagai Tuhan. Terima Allah sebagai Tuhan, tiba-tiba tolak Nabi sebagai Rasulullah. Pelik. Dah mu terima Allah sebagai Tuhan, maka untuk bagi tally, untuk bagi samakan hakikat penerimaan kamu terima Allah Tuhan, maka terimalah Muhammad itu Rasulullah. Terimalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Terimalah ajaran sunnah Nabi SAW. Barulah sempurna Islam tu. Terima Allah sebagai Tuhan, tiba-tiba Rasulullah tak terima sebagai Nabi. Macam-macam pula dikata dekat Nabi.
Sebab tu syahadah ni dua. La ilaha illallah. Cukup ke? Syahadatan cukup. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh noktah kat situ? Tak boleh. Sambung. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadatan, dua kalimah syahadat. Waktu rukun Islam pertama. Rukun Islam pertama mengucap dua. Bukan satu, tak cukup satu. Kalau mengucap satu kalimah je, la ilaha illallah, tak cukup. Mengucap dua kalimah syahadat. Apa kalimah yang keduanya? Anna Muhammadan Rasulullah. Barulah lengkap. Perenggan seterusnya ada masa ni. Ada lagi. Yang mana tadi? Demikianlah perenggan seterusnya. Perenggan yang muka surat 51. Demikianlah tamsil. Tamsil. Demikianlah tamsil. Tamsil tu bahasa Arab, dia tak terjemah. Semua tu tamsil. Tamsil tu daripada perkataan masala yumassilu tamsil. Tamsil makna apa dia? Perumpamaan, contoh, perbandingan. Perumpamaan pun boleh, contoh pun boleh, perbandingan pun boleh. Perbandingan, dibandingkan semua. Demikianlah tamsilnya, perbandingannya. Banding Allah dengan Rasulullah, dengan ketua negara, lantik ketua kerajaan tadi, dengan yang di-Pertuan Agong, lantik Perdana Menteri tadi. Demikianlah tafsir hubungan antara Allah dengan orang yang diutusnya dari sisinya. Allah Tuhan dengan orang yang diutusnya. Siapa orang diutusnya? Nabi kita Muhammad. Allah adalah Raja. Allah adalah Raja. Malik. 99 nama Allah. Asma'ul Husna. Asma'ul Husna, salah satunya apa dia? Malikul Mulk. Kan? Malikul Mulk. Raja yang memerintah kerajaan. Raja segala raja. Bahkan dalam surah Al-Fatihah, wajib kita baca Fatihah dalam solat. Dan salah satu ayatnya ada perkataan Malik. Malik apa? Maliki Yaumiddin. Raja yang memiliki, yang memerintah, yang menguasai Yaumiddin, hari kebangkitan. Allah Raja yang hakiki bagi seluruh manusia. Yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Raja-raja lain adalah raja yang lantikan semata-mata, tidak kekal, tidak berkuasa ke atas segala-galanya. Setiap orang yang diutusnya kepada manusia, setiap orang yang diutusnya kepada manusia, maknanya ramai. Setiap, mana semua, bukan seorang, bukan Nabi kita seorang, mana semualah. Tak kira zaman mana, kaum mana. Sedap daripada bentuk Adam, Idris, Nuh, umat kaum Samud dengan Nabi Salehnya, kaum Ad dengan Nabi Hudnya, kaum Madian dengan Nabi Syuaibnya, Bani Israel dengan Nabi Musanya, Bani Israel dengan Nabi Isa. Semualah Nabi-Nabi itu yang diutusnya kepada manusia untuk menunjuki, mengajari dan menyuruh mereka mengikutnya. Itu kerja Nabi. Tunjuk jalan, ajar. Dalam surah Al-Jumu'ah, boleh baca surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan kotoran-kotoran syirik, membersihkan jahiliyah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajar kepada umat kitab dan mengajar kepada umat hikmah. Hikmah sebahagian tafsiran sunnah Nabi, hikmah sebahagian tafsiran kebijaksanaan. Maka apa sahaja tunjuk ajar Nabi, mengajar kepada kita, menyuruh mereka mengikutnya, maka wajiblah diimani oleh manusia. Tunjuk ajar Nabi dalam bab ibadah, tunjuk ajar Nabi dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah tak boleh reka. Tadi contoh, tadi saya kuliah di subuh tadi saya kuliah di Taman Indah Jaya Selangor. Ada soalan, amalan membaca ayat surah Yasin ketika imam duduk antara dua khutbah. Duduknya imam, bukan imam, khatib. Duduknya khatib antara dua khutbah. Apabila khatib duduk, nak buat apa? Buat bodoh. Khatib duduk tu, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Habis khutbah pertama. Okey, innahu huwal ghafurur rahim. Habis khutbah pertama. Khatib buat apa? Duduk. Jemaah buat apa?
Jemaah memang duduk pun. Khatib duduk, jemaah duduk. Nak buat apa? Buat bodoh ke? Ketahuilah mengikut ajarannya, ketika itu amalannya ialah berdoa, bukan selawat. Setengah-setengah masjid selawat. Allahumma salli ala Bilal kan. Setengah-setengah masjid Bilal selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana-mana pula dia. Situ bukan tempat untuk selawat. Ada amalan baca surah Yasin pula. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Pula dah. Mana datangnya? Jawabnya tak ada. Ada hadis? Tak ada. Buka Sahih Bukhari? Tak ada. Buka dalam kitab Anak Kunci Syurga yang saya baca tu, dalam bab solat tak ada. Buka dalam fiqh sunnah saya sabit tak ada pun. Imam Nawawi dalam Azkar tak ada. Itu datang dari mana-mana. Reka-reka. Boleh ke reka-reka? Mana-mana boleh? Tak boleh. Buat juga namanya bid'ah. Mana-mana. Habis tu nak buat apa ketika tu? Doa lah. Berdoa. Nak angkat tangan boleh, tak nak angkat pun boleh. Tak. Kamu pernah doa? Tak pernah doa, Ustaz. Kenapa tak pernah doa lagi? Saya kalau masa dulu sentiasa lena, tak sedar. Oh, saat tu kamu lena je. Bila kamu sedarnya? Koma. Saya macam mana nak doa? Ustaz, saya lena je, Ustaz. Imam khatib duduk ke khatib diri lena panjang. Habis tu bila kamu bangunnya, bila sedarnya, koma. Oh, sedar. Rugi tak berdoa saat itu? Berdoa saat itu mustajab. Bukan selawat. Bukan baca Yasin, salamun qawlan min rabbir rahim. Bukan. Ni tanda kamu beriman dengan Nabi, maka terimalah apa yang dia tunjuk kepada, menunjukinya. Menunjuki mana? Tunjuk contoh. Sembahyang jemaah macam mana, puasa macam mana, duduk antara khutbah macam mana. Nabi tunjuk belaka kan, ada panduan belaka kan, terimalah. Pasal apa sibuk nak ambil entah apa-apa, entah amalan daripada mana ya? Reka-reka, ibadah tak boleh reka. Bak dunia boleh reka, bak dunia boleh lah nak reka. Boleh je nak reka bak dunia, tapi bak ibadah, bak akhirat, Allah hantar Nabi sahaja yang ada hak eksklusif. Kerana Nabi ada wahyu, maka cara beribadah sekian ditentukan oleh wahyu, bukan oleh rekaan semata-mata. Dan hendaklah mereka mentaatinya dalam segala-galanya. Saya dah tegur dekat masjid, satu masjid ni, masa solat jemaah dia tolak tabung. Alhamdulillah, dia terima teguran. Mana boleh tolak tabung ketika khatib berkhutbah? Larang. Nabi kata jangan main batu ketika berkhutbah. Larang, tak ada pahala, balik saja kosong. Na'udzubillah. Ruginya lah. Datang solat Jumaat nak pahala, tiba-tiba Nabi kata larang kamu main batu, main pasir. Masjid Nabi dulu bukan cantik macam ni. Masjid Nabi zaman Nabi ada pasir depan tu tak main pasir. Nabi kata jangan main pasir, jangan main batu, dengar khutbah. Apatah lagi nak tolak tabung. Tolak tabung ni banyak khojanya. Seluk poket lagi, sumbat dalam tu lagi, tolak lagi, larang. Jangan dibuat. Wallahualam, saya tak pasti Majlis Ibn Sina buat tak? Tak bagus. Majlis Ibn Sina tabung lepas salam kan? Sebelum khutbah. Sebelum khutbah lagi. Sama ada sebelum khutbah ataupun selepas salam. Bukan ketika khatib berkhutbah. Saya dah tegur Masjid Naim tu. Dah sebut nama pula. Alam tak lah. Nah tu. Saya dah tegur Masjid Naim tu. Tadi nak sorok dah. Tadi bukan main lagi nak sorok. Ni ada ahli Korea Masjid Naim ni. Tadi bukan main lagi nak sorok Masjid Naim ni. Udah tak sorok dah. Udah tersebut. Saya dah tegur Masjid Naim tu. Alhamdulillah. Mereka terima. Saya tanya macam mana? Okey, baik Ustaz. Tak ada dah. Cuma dia komplain. Apa? Jumlah kutipan kurang. Nak buat macam mana jumlah kutipan kurang? Fikir-fikir sendirilah. Jumlah kutipan kurang pula dah. Sebab mungkin orang dah balik kan. Orang dah balik, orang dah cabut tabung. Tak apa pandai-pandai lah kau fikir macam mana.
Alang-alang ni saya nak sebut, saya bawa tabung kat belakang tu, saya nak bagi tahu AJK, Cikgu Rostam, siapa-siapa yang sudi untuk menyumbang, kami terima je lah tabung kat belakang tu. RM1, RM2 pun alhamdulillah kami terima. Kami sekolah kecil SK Teluk Birah, sekolah kecil ujung daerah. Banyak programnya, PIBG-nya, sukannya, library-nya, ada panitianya, macam-macam. Kalau tuan sudi untuk menyumbang, silakan menyumbang. InsyaAllah sumbangan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya Abang ada sikit lagi ni. Maknanya apa tadi? Tamsil tadi, perumpamaan. Apa yang Nabi bawa terima belaka. Jangan duk banyak songeh, jangan duk tapi-tapi, jangan duk banyak komplain. Terima sahaja apa yang Nabi ajar dan menyuruh mereka. Wajiblah diimani oleh manusia. Wajiblah diimani oleh manusia. Wajib di sini dua-dua sekali. Wajib fiqh, wajib akidah. Kalau wajib fiqh, apa wajib fiqh? Wajib fiqh buat dapat pahala, tinggal berdosa. Itu wajib fiqh. Yang ni bukan setakat fiqh ni. Yang ni wajib dalam akidah. Wajib dalam akidah, kalau tak buat, jatuh kepada kafir. Berakidah. Bukan setakat fiqh. Kalau fiqh tak, nak kata tak apa tu tidak lah. Maknanya ringan berbanding akidah. Wajib puasa Ramadan, wajib solat. Maka bila solat dapat pahala, tak solat berdosa. Wajib tutup aurat. Ketika pakai tutup aurat dapat pahala. Ketika dedah aurat depan orang bukan mahram, dosa. Itu wajib fiqh. Yang ni wajib fiqh dan termasuk juga wajib akidah. Wajib akidah kalau tinggal berdosa, ya berdosa, tambah lagi. Wajib akidah ni, wajib akidah tinggal sesuatu benda tu bukan setakat berdosa, bahkan menjadikan kafir. Wajib kan beriman dengan Nabi. Oh, wajib beriman dengan Nabi. Tak beriman dengan Nabi, dosa. Dosa satu hal. Yang kedua, kafir. Tanpa ragu lah. Dah tak beriman dengan Nabi, tak beriman Quran, tanpa ragu kafir lah. Tak macam orang nak menghina sunnah lah. Tak terima sunnah, menyampahkan sunnah. Haram tu fiqh. Berdosa menghina sunnah, itu fiqh. Haram berdosa menghina sunnah. Haram berdosa menyampah dengan sunnah, benci sunnah, itu fiqh. Akidah lagi tinggilah, bukan setakat berdosa, dia pergi kepada kafir. Menghina sunnah ni, InsyaAllah masuk. Habiskan sikit lagi. Wajib diimani oleh manusia itu, dan hendaklah mereka mentaatinya. Mereka itu siapa? Umat manusia. Umat manusia tak kira zaman mana pun, hendaklah mereka mentaatinya dalam segala-galanya. Taat ke Nabi dalam segala-galanya. Patuh kepada Nabi SAW dalam semua perkara. Siapa yang menolak mentaatinya, ni ada ancaman kat bawah tu. Sesiapa yang menolak untuk taat, enggan untuk taat. Sebab tu ada hadis kan, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Jadi kata hadis sahih, setiap umat aku masuk syurga. Oh, seronok dengar hadis tu kan. Oh, siapa-siapa semua umat Nabi. Kullu ummati, semua umat aku, kata Rasulullah, yadkhuluna jannah, masuk syurga. Oh, seronoknya. Nabi bagi garanti masuk syurga, tapi jangan noktah kat situ. Kena sambung. Sambung ni yang membuat kita takut ni. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Ada orang tak mau syurga. Bukan saya kata, Nabi kata. Sedangkan Nabi kata semua masuk syurga umat aku. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Toksik. Toksik tu orang Kelantan. Apa faham ni? Toksik. Tambuh dengan kata tambuh masuk syurga. Toksik masuk syurga. Toksik Kelantan. Kalau Perak apa? Tak mau ya. Tak siur tu tak siur. Tak apa? Tak siur. Ada juga tak mau masuk syurga. Pelik. Maka sahabat pun dengar terkejut. Ada orang tak mau syurga. Maka sahabat tanya, faman ya'ba ya Rasulullah? Faman ya'ba? Siapa yang tak mau?
Ya Rasulullah, jawablah ya Rasulullah, faman ya'ba, siapa yang tak mau? Maka Nabi jawab, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa-siapa taat pada aku, syurga. Yang Nabi kata semua masuk syurga tu yang taat, yang ikut perintah Nabi, yang pegang sunnah Nabi. Wa man asani, siapa lawan aku, siapa deraka pada aku, wa man asani faqad aba, maka dialah yang tak mahu. Makanya deraka ke Nabi, lawan Nabi, memang tak mahu syurga. Lawan sunnah, lawan Islam, benci pada Islam, memang dia tak mahu syurga. Bila tak mahu syurga, Allah tak bagi dah. Mu tak mahu, mu tak mahu, mu sendiri mu tak mahu kan. Kalau mu nak, mu tak lawan Nabi. Kalau mu nak syurga, mu ikut Nabi. Tu hadis tu, hadis sahih. Tu hadis tu biasa saya ingat dulu, stamp dulu. Itulah dia punya hafazan murid-murid, pelajar-pelajar stamp tingkatan 6 kan, sijil tinggi agama Malaysia. Sijil tinggi agama Malaysia, antara hadis yang wajib dihafal hadis itu. Umat Islam semua masuk syurga kecuali yang tak nak. Yang tak nak tu siapa dia? Yang enggan. Man asani. Man asani, siapa-siapa lawan Nabi, lawan Rasulullah, maka dia dikira sebagai orang yang tak nak mau masuk syurga. Wallahu a'lam. Ambil cukup setakat itu. InsyaAllah masuk singkatan sejarah kenabian tu saudara. Yang tu sejarah kenabian, asal usul bermula dengan siapa? Kenabian ni bermula dengan siapa? Membawa risalahnya apa? Yang tu kita sambung bulan hadapan insyaAllah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Silakan. Tidak ada spesifik doa. Cuma adalah sebahagian kitab-kitab Jawi itu menggalakkan, tapi tidaklah daripada sunnah. Ada doa ditampal di masjid Sungai Lampang. Saya tak ingat doa tu. Doa minta selamat di dunia, selamat di akhirat. Tidak ada doa spesifik. Mereka apa saja doa hajat masing-masing. Dia bukan lama pun. Khatib tak duduk tak lama. Jadi ambil kesempatan. Bila ambil tak lama pun. Bila dah khatib mula khutbah kedua, dia kena berhenti berdoa. Ya. Oh tidak boleh. Dia sekadar ketika khatib duduk, munasabah waktunya. Elok je khatib bangun, alhamdulillah. Untuk khutbah kedua balik kepada hukum asal, makmum jemaah wajib mendengar. Doa sekadar terlintas, ya Allah bagi aku panjang umur, boleh? Sempat kan? Ya Allah aku sakit, sembuhkan aku. Tak semesti Melayu, tak semesti Arab, Melayu boleh, Jawa pun boleh. Allah faham semua bahasa. Ya Allah anak aku nak biasa bagi lulus, kata. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu. Kita baca, kita faham, kita amalkan sama-sama. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Wa ala Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafar surah Al-Asr.